Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA Cicuk Channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi satu lagi resipi evergreen, iaitu roti sausage gulung. Sempena cuti panjang akhir tahun 2025 ini, bolehlah kita menjalin hubungan yang lebih erat dengan keluarga, terutamanya dengan anak-anak, untuk membuat roti sausage gulung yang amat montel, lembut dan sangat sedap. 4 cawan tepung gandum. Saya menggunakan tepung gandum cap sauh ya. Masukkan 3 sudu makan margarin. Gaul semua adunan ini sehingga menjadi seperti serbuk roti dan ketepikan. Saya menggunakan yeast segera ataupun instant yeast jenis yang ni lah ya. Ataupun boleh juga guna mauripan ya. 2 sudu makan yeast segera. 3 sudu makan gula pasir. 1 cawan ini ya, air suam. Okey. Kita akan gaul sehingga semuanya larut. Saya akan menggunakan sausage ayam. Apa-apa jenis pun boleh ya. Paket sausage ni mengandungi 10 batang sausage. Kita akan bilas dengan air dahulu, okey? Kali ini saya akan berkongsi satu lagi tips untuk mengelakkan sausage kita kecut apa kita goreng roti sausage kita nanti. Jadi mula-mula rebus air sehingga mendidih macam ni. Masukkan sausage kita. Bila air telah mendidih lagi sekali macam ni, kita tutup api, angkat dan toskan. Okay. Kita akan potong sausage ni kepada 2 bahagian macam ni. Lepas tu kita belah. Setiap bahagian kita belah bagi jadi 2 macam ni. Okey. Okey. Jadi satu sausage ni kita dapat 4 bahagian. Jadi keseluruhannya kita akan dapat 40 bahagian lah sausage ni nanti ya. Kawan-kawan, selepas 15 minit kita punya campuran air dan yeast ni dah kembang. Jadi kita akan masukkan ke dalam bahan-bahan yang kita kata kering tadi tu ya. Dan masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Dan kita gaul. Kita akan menggunakan tangan yang telah kita bersihkan tadi ya, untuk kita uli. Okay. Kita ni kan dah elok macam ni ya, tak berapa lembek, tak berapa keras. Jadi kita akan tutup dan rehatkan ia lebih kurang setengah jam. Okey. Kita punya dough tadi telah betul-betul kembang. Jadi kan sebelum kita nak pegang dough tu, kita salutkan jari kita ni dengan tepung gandum ya. Lepas tu kita akan buat macam tu. Okey, tengok ya. Dah kita naikkan macam tu. Menggunakan kita punya penumbuk ni, kita tekan macam tu. Ini adalah bertujuan untuk mengeluarkan, kalau bahasa biasanya kita kata angin lah. Sebenarnya kita nak keluarkan udara yang berlebihan yang telah terperangkap di dalam dough ini. Okey. Dah kita bulatkan. Dan kita bentukkan dia seperti donat. Tempat kerja kita ni kita taburkan dengan sedikit tepung gandum. Kita ambil kita punya adunan yang telah kita bentuk sebagai donat ni.
Dan kita akan bahagikan dia kepada dua bahagian macam ni. Okey. Satu bahagian ni kita akan potong-potongkan menjadi 20 bahagian. Ini pun 20 bahagian. Okey. Kita akan memperolehi 40 batang roti sausage gulung. Okey. Kita dah bentuk dah yang satu bahagian tadi 20 biji. Jadi kita simpankanlah dulu. Yang kita akan buat yang mula-mula sekali kita bentuk. Okey, sebab dia dah kembang dulu. Okay. Kita ambil kita punya dough ni, kita buatkan dia jadi macam memanjang. Canai dia memanjang, jadi bujur macam tu. Lepas tu sini. Okey. Pas macam tu kan, dah jadi macam ni, kita akan gulungkan dia. Okay, gulung macam tu. Okey. Kita golekkan adunan tadi tu memanjang seperti yang dipaparkan dalam video ini, dan pastikan kedua-dua hujungnya adalah lebih runcing ataupun lebih kecil. Lilit dough ke sausage sebanyak 3 lilitan ya. Kawan, inilah dough yang telah kita lilit ke sausage. Yang ini yang mula-mula kita lilit, dan yang ini yang terakhir. Ini cuma kita akan lihat apa yang terjadi pada kuih yang telah kita buat. Tengok tu, setelah kita perap selama 15 minit, dia telah mengembang dengan sempurna. Tetapi saya akan goreng yang ini dulu. Yang sebahagian kemudian akan kita buat ya. Panaskan minyak secukupnya untuk deep frying, dan kita akan masuk roti sausage gulung ini satu persatu, dan kita akan goreng dan balik-balikkan sehingga warnanya bertukar menjadi keemasan keperangan. Kawan-kawan, inilah hasil roti sausage gulung yang telah kita goreng. Jadi roti sausage gulung sedia untuk dinikmati. Ianya boleh dimakan begitu saja pun sedap, atau kita boleh bubuh chili sauce, macam tu, dan juga mayonis. Dan bolehlah kita hidangkan. Ini adalah pandangan dekat roti sausage gulung yang telah dibelah dua. Bahagian dalamnya sangatlah lembut dan berpori-pori kecil, bahagian luarnya garing, manakala sausage-nya tidak kecut dan masih lembut. Uji rasa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dan gabungan mayonis, chili sauce, sausage dan roti yang lembut ini memanglah amat enak. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan lupa untuk klik kuih getas gula Melaka yang sangat enak dan mudah dibuat, serta kuih puteri ayu yang comel dan menawan sesuai untuk semua majlis.